Depan akak berniaga tu klinik. Akaknya pandang je klinik. Kalau akak masuk klinik, anak aku nanti balik tak ada makan, besok nak sekolah macam mana? Sekolah kat mana? Dekat Bukit Kucing. SMK Bukit Kucing Tengah. Dalam banyak-banyak subjek, yang paling Azira suka apa? SRT kot. Sains rumah tangga. Oh, lagi? BI. Cabaran dia, cukupkan kelengkapan dia. Wang untuk di sekolah, makan minum dia, keperluan peribadi dia. Hidup akak tak macam orang lain yang kerja office, bergejet-gejet ni tak ada. Akak top up lah dengan nasi ayam fufu. Bolehlah jualan tu kan, nak kata mewah, itu taklah orang kata boleh pergi lagi. Hasil tu boleh bagi anak sekolah, apa semua. Nak jadikan cerita, elok nak naik, jatuh balik, akak tersiram minyak panas. Kita nak angkat kuali tu, nak alihkan. Tak balance kuali tu sengit ke arah akak daripada pinggang sampailah ke kaki ni. Masa tu pakai pula kasut kok. Kasut tu dah melekat dengan kaki tu kan kulit. Akak terus koyakkan kasut tu. Lepas tu jari kaki tu dah berapat dah sebab dia dah melekat kan. Akak cuma ambil ranting kat tepi-tepi tu selak supaya tak melekat jari tu. Depan akak berniaga tu klinik. Akaknya pandang je klinik. Kalau akak masuk klinik, anak aku nanti balik tak ada makan, besok nak sekolah macam mana? Akak cuma hanya mampu sembah air je. Akak teruskan menjual sampai petang. 3 bulan akak tak boleh bangun. Tak boleh bangun, cakap, ya Allah tolonglah, angkatlah sakit aku ni. Sebab anak-anak perlukan akak. Macam orang lain boleh duduk, rehat ke apa, akak tak distilah rehat. So mungkin rehat akak ni waktu bila diorang ni dah berjaya lah. Memang kehidupan susah semua. Mak yang banyak struggle apa semua lah. Ambil sekolah, pergi niaga, buat niaga. So abang ada satu berita gembira untuk kongsikan dengan Azira dan keluarga Azira. Okey, jom. Hari ini insyaAllah ikhlas.com ni adalah menjadi orang tengah yang menyampaikan amanah-amanah pembayar zakat melalui ikhlas.com. Azira dapat ni bukan senang. So Azira kena baca dia punya doa dan kata-kata ni dekat depan mama. Tahniah, anda telah berjaya mendapat tajaan beasiswa. Semoga sokongan ini menjadi permulaan kepada perjalanan ilmu yang cemerlang serta membuka lebih banyak pintu peluang untuk masa depan yang lebih cerah dan gemilang. Tajaan beasiswa ikhlas.com ni kita akan bantu selama 7 bulan. Bermula Oktober sehingga Mac sampai dapat keputusan. Kita akan bantu daripada segala keperluan belajar. Boleh sikit banyak adik Azira boleh fokus untuk belajar. Orang kata dengan ikhlas.com ni bagi peluang kat dia, so dia boleh seronokkan untuk dia. Macam hadiah besar untuk dia lah.